Macam mana nak beli tiket train online di China? Official website dia adalah 12306.cn ataupun you boleh download app 12306. Alternatively, kalau you beli through Alipay apps atau WeChat, dia akan ada mini program untuk buy train ticket, tetapi dia akan link balik kepada official 12306.cn tu lah. Untuk proses dia macam biasa je lah. You perlu isi maklumat, okay, and then verification. Tapi untuk verification kat 12306 macam saya, sebab saya guna nombor phone China, dia ada isu sebab pasport saya Malaysia. So saya kena verify kat train station. Jadinya saya masa nak travel tu, masa tu bulan puasa, so saya malas nak pergi train station untuk verify. Saya mengguna alternatif book tiket melalui trip.com. Okay, saya dah ada apps daripada nombor phone Malaysia. Beli tiket daripada trip.com dengan 12306 in term of price. Slightly different, tetapi trip.com masa pakai nombor Malaysia tu bayaran dalam ringgit. So sangat mudah, pembelian sangat mudah. You just upload the apps trip.com, kemudian details dia hanya perlukan nama dengan passport number sahaja. Pastikan nama dan passport number tu betul. So kalau you book for group, seorang je isi untuk semua members you tu, and then you boleh pilih seat. So boleh duduk sama-sama. Kalau you boleh asing, kemungkinan untuk duduk sama tu susah lah. Benefit beli kat trip.com, bila saya beli train tiket di trip.com, untuk hotel dan entry attraction, contohnya museum ke, masuk Great Wall tu ke, dia ada diskaun. So benda-benda ni semua yang you beli dalam trip.com ni tak perlu print apa pun. Dia akan you just save dalam apps tu, and then anything, hanya pasport sahaja digunakan untuk ID. Sangat mudah dan convenient. Booking train tiket adalah seawal 15 hari. Okey, ini untuk online lah. Boleh je beli tiket di train station juga. Maklumat ketika beli train ni hanyalah nama penuh dan you punya passport number. Bila beli tiket online, dia tak ada tiket yang you perlu print out. You punya passport tu akan jadi ID untuk you masuk ke train station dan juga ke gate. Sebelum you book tiket, you mesti dah ada plan. Okey, kena ada plan kat mana you nak pergi, sebab dalam satu province kadang-kadang atau satu distrik, dia ada 2 ke 3 train station. So which one yang paling nearest lah. Okey. Kalau korang naik train atau metro kat China, korang boleh je bawa air macam-macam ni. Tapi kat security, diorang akan timbang dan scan content of the liquid. I'm not sure lah berapa limit weight tu. Tapi setakat ni botol besar macam ni lepas sahaja. Kedua, kalau you rasa malas nak go through the process, you bawa je botol kosong. Nanti kat train station dia ada aja tempat untuk you refill air. Train dia ada business class, lepas tu first class, second class, dan standing. Standing ni tak ada number tiket lah. So diorang ni yang beli standing tiket ni kadang-kadang kan, you pantang pergi toilet je, dia sibuk nak duduk tempat kita. Kalau you naik train, okay, first thing, you pergi masuk je lepas security, you tengok kat board of information tu, nombor train you, and then kat gate mana. Okay. Kalau big city, semakin besar city tu, dia punya gate lagi banyak. So the simple way, you dah tahu lah. Kata information pun ada kat sini yang boleh tanya orang tu lah.
Okay, ni contoh bila korang masuk train station, dia akan ada information boarding kan. So korang tengok nombor train, dia yang belah kiri sekali nombor train, and then yang korang nampak A tu, itulah contoh gate. So kalau kat sini semakin besar city tu, you expect that the train station is bigger. So station ataupun gate dia lagi besar. So datang lebih awal lah. So this one ada side A, dia ada side B. This one just one level. So ada yang 2 level and so on. Departure hall di Lanzhou West Train Station. Okay, dia punya train station quite huge tau. Okay, ini contoh untuk nak masuk kat gate tau. Okay, kalau kita yang pakai pas Malaysia ni, pasport Malaysia, you tak boleh go through kat sini. You kena go through gate macam ni. Nanti dia akan ada satu staff yang akan jaga, dia akan key in nombor pasport kita kat sini. Okay, so tipsnya kalau naik train, cari ujung ke ujung yang ada staff jaga. Bye bye， 兰州。哇，你们从头到兰州是一晚上就来了啊？Next we are going to Jia。挺错的，这个是下水。没准要上今天就这个哪会掉？直接往那边走啊。对着呢，还这点没是对着呢，那个不太好。再加一点。Hah? Okay, kalau naik high speed train, bila ada stesen berhenti, kalau siapa yang nak merokok tu boleh keluar, tapi kena cepat-cepat lah. Dia ada masa between gap 2 ke 3 minit. Tapi nanti sebelum diorang nak jalan, diorang akan panggil so masuk lah. So this is the train. Diorang akan meneruskan our adventure kat sini. Tunggu train jalan.
So kita orang hari ni naik sleeper train. Ni first class sleeper train lah, soft bed. So dia ada satu bilik ada 4 lah. So ni untuk yang sleeper train, dia tak ada tempat beg tau kat luar. So you memang akan letak kat bawah macam ni. So dia punya yang tu step untuk naik atas. View train. Cantik kan? Okay, bila once you dah masuk, ni ada bilik staff. So tiap coach untuk ni. Ini untuk ambil air panas. Okay, yang ni dia boleh tempat smoking. Okay, ni tempat staff dia. Sini tempat air hot. Ini tempat train, washing room. So di tempat duduk. So dia sayang dia ada tempat children breakfast. Pintu ni nak betulkan tudung no hal. Ni contoh menu untuk makan kat train. Okay, so untuk train ini ada satu dia panggil sini halal package. Satu 40 yuan lah. So ni breakfast set. So dia bagi porridge. Macam ni. Satu set dia 20 yuan Berapa ringgit tu? 12. Bon appetit. Muka setelah 10 jam dalam train. Tapi rezeki kami tak ada orang selain daripada kami kat bilik ni. Dia panggil bilik ke? Kalau KKB. Cabin ke? Cabin ke? Cabin tidur. Gitu. Ni muka orang terpenat main game. Dah bangun tidur, dah makan, dah pergi toilet, pun tak tahu dah buat apa. Ada jual makanan. So, diorang ada 2 kad lah. Satu untuk makanan. Dan ada jual skincare, lotion. So, hari ni kita duduk kat second class. So, macam ni dia 4 bag. So, second class ni kecil sikit lah. Kita orang naik sleeper train. Lepas tu tak ada orang. Hanya kita orang aja. Patutnya satu bilik ni 4. So kita seperti di hotel gitu. Bangun, pergi toilet, sambung makan. Tu je lah kerja kami. See? Boleh isap rokok. Ya, boleh isap rokok kat dalam train. Kena keluar. Kena keluar lah. Ni kita orang punya snacks. Okay. Kat tempat dia punya cafe tu adalah halal package. Dan pagi tadi kita nak breakfast lah, hot meal. Kerana tak ada orang yang banyak di dalam bilik ni, heater dia sangat panas. So macam kena buka lah sikit pintu gitu. See? So privacy kita.